Assalamualaikum geng. Akhirnya masa yang ditunggu-tunggu telah sampai. Macam aku yang sudah janjikan pada korang, hujung bulan 24 hari bulan 5 ni, ni mana Sabtu ni akan buat reopening kolam ACS Kayu Arah Pasong. Ikan semua dah sampai geng. Ikan semua dah sampai. So kat depan ni ada dua sangkar ni dah ada. Dah sana masih kosong lagi, sana kosong lagi, cuma belah depan tu dah penuh. So dekat sini pun ada lagi lah. Ini ikan kasar-kasar ni, ikan Megatron. So dekat sini, so total ada 700 kg ikan tapak kita akan buang. So pondok semua pun kita dah set up baik, air dah dicun, kita dah buat penambahbaikan lah. Okey, korang boleh tengok keliling ni pondok semua pun dah baru dah, kita dah upgrade lah. Cantik lah. Ikan pun semua dah sampai, air pun kita dah setting baik. So ikan campur, ini unga tak silap aku, ini ikan campur. Ikan campur sana masih kosong lagi, sana dah penuh. So ada masuk, ada lebih kurang 4